Nak pergi Langkawi tanpa bajet yang besar? Tengok sini. Ini dia tempat yang murah sekitar Langkawi. Daripada hotel, tempat makan, tempat shopping dan tempat pelancongan. Kita mula dengan flight dulu. Air Asia ada lebih 10 kali flight daripada KL ke Langkawi. Harga dia bawah RM100. Untuk hotel yang murah pula, kita orang cadangkan dekat area Kuah. Area sini tak ada pantai sangat, tapi korang ambil lah hotel yang tinggi sikit, so boleh dapat view laut. Yang ni nama dia Gold Sands Hotel. Bilik dia besar, senang nak solat. Antara tempat shopping yang paling murah pula adalah TS Duty Free. Ini tempat beli coklat yang paling murah dekat Langkawi. Untuk makan pula, pergilah dekat tempat yang warga tempatan sendiri pun pergi. Antara yang kita orang cadangkan adalah warung di Semilang. Makanan dekat sini sesuai untuk makan tengah hari sampai ke minum petang. Kalau nak nasi campur, jangan lupa Kak Yan Nasi Campur. Dekat sini ada banyak sangat pilihan makanan, tempat duduk pun luas. Untuk sarapan pagi pula, korang jangan lupa Rumah Makan Mahsuri. Dekat sini dapat menu breakfast kampung, tapi dia orang tak lupakan juga menu western macam ni. Lepas tu ada beberapa tempat pelancongan yang underrated, tak ramai orang buat. Salah satunya Maha Tower. Dekat atas ni ada sky deck dengan observation, korang boleh tengok pemandangan laut dan juga pemandangan darat. Tapi kalau bajet sangat, korang duduk je dekat bawah ni. Bawah ni ada kafe kan. Belilah kopi, boleh duduk bawah ni tengok pemandangan laut dekat sini. Cantik juga. Kalau nak lepak malam-malam dekat Cenang, jangan lupa tengok fire show ni. Yang ni percuma je. Mungkin ramai yang tak tahu, dekat Pekan Kuah pula ada Balai Seni Negara. Korang boleh tengok seni-seni yang bertemakan Langkawi dan tempatan. Masuk dekat sini pun percuma. Lepas tu apa kata korang buat satu day trip ke Pulau Tuba. Nak naik bot ke Pulau Tuba ni pula RM13 je untuk return trip. So boleh tengok suasana desa dekat sini. Makan dekat sini murah-murah. Orang kata makan mi udang, makan keropok lekor. Lepas tu boleh buat aktiviti macam orang tempatan dekat sini. Tangkap beronok. So siapa kata Langkawi mahal?